Sepanjang saya buat konten dekat TikTok ni, saya tengok ramai orang yang salah faham tentang albinism. Jadi dalam video kali ni, saya nak share 5 salah faham dan saya akan kupas satu persatu. Jom! Salah faham yang pertama, albinism ni penyakit. Ramailah orang cakap albinism ni diistilahkan penyakit. Tapi sebenarnya, ini sebenarnya tak tepat. Albinism ni ialah keadaan genetik di mana seseorang itu mengalami kurangnya melanin ataupun tiada langsung melanin dalam badan dia. Jadi, ia disebabkan genetik yang terjadi. Itulah, bukan disebabkan penyakit atau apa-apa. Yang kedua, semua orang ingat albinism ni sama. Tapi sebenarnya tak tepat juga. Albinism ni dia ikut keadaan individu tersebut. Dia tak semua sama je. Tak semua albino macam saya. Ada yang lain juga, dia punya keadaan mata, tahap rambut dia. Jadi tak semua sama. Yang ni lebih kurang macam nombor 2 tadi. Ramai orang ingat albinism ni sama. Maknanya dia orang ingat kalau dari segi rambut pun semua orang rambutnya putih macam tu kan. Tapi sebenarnya tidak. Rambut pun ikut individu tersebut. Kalau korang tengok daripada gambar internet, ada albino yang rambut dia macam putih, ada yang kekuning-kuning sikit, ada yang perang sikit. Jadi tak semua sama mengikut individu. Yang keempat, ramai orang ingat albino ni tak boleh keluar rumah langsung. Ramai jugalah yang saya dengar dulu-dulu lah, mostly masa kecil dulu lah, tak boleh keluar rumah langsung sebab orang kata memang orang kata sensitif kan. Tapi sebenarnya tak betul juga. Dia boleh je keluar rumah, boleh jalan-jalan, boleh hang out. Cuma dia kena pandai jaga diri, kena ada protection sendiri macam sunscreen, topi dan sunglasses. Yang last kali ni saya selalu juga dengar ada albinism, orang ingat dia akan buta sepenuhnya. Tapi tidak. Sebenarnya albinism ni ialah keadaan genetik. Bila melibatkan mata, dia akan mempunyai tahap penglihatan yang sangat rendah, tapi tidak menyebabkan sampai buta sepenuhnya. Itulah tadi antara 5 salah faham yang saya selalu dengar dan mungkin korang juga pun selalu dengar jugalah di kalangan masyarakat kita kat Malaysia ni tentang albinism atau albino ni lah. Jadi saya harap dengan perkongsian kali ni kita dapat lebih banyak ilmu baru tentang albinism. Dapat sesuatu? Jangan lupa follow.